Bye-bye. Nak pergi lunch. What is happening? Dah, bye-bye. Cuba teka. Siapa? Cuba teka. Cuba teka apa? Siapa? Dah, bye kau. See you tomorrow and again. Hah? Sabar-sabar. Bye. Hey! Ah! Jangan gerak dulu. Saya bagi tahu Dina. Saya bagi tahu Dina, saya bagi tahu Syuk. Awak rasa siapa? Ex awak? Tak. Dah? Siapa? Kawan baik. Kau baik yang mana pula ni? Tak. Dah lah, aku tak apa nak ingat muka orang. Korang tak. Apa yang baik sayang? Aku digulakan ke macam mana ni? Sekejap. Siapa? Kawan baik. Dulu waktu Fana in the relay, kita orang tak kawan sebab Fana ada boyfriend. Sebab ada boyfriend lah. Sebab tu dia tak nak kawan dengan Fana dah. Macam tu lah. Sekarang kita orang kawan balik lah. Tapi baik sayang tak apa benda. Sebab dia suka Fana dulu. Sekarang Fana dah single nak ni lah dia. Oh. Rajuk adik dia buat Rajuk adik dia buat kerja weh. Oh my god guys. Tapi tak ada gambar lah nak tunjuk. Sekejap saya macam lelaki siapa dia call ni. Lepas tu saya nampak gelap je. Saya tak call pun. Dia selalu call. Tiba-tiba baik sayang aku macam dia baru single seminggu lebih tau ke 2 minggu. Aku macam Itu kawan. damn. Lepas tu Nak tackle. ambil peluang tu. Tak bercinta kot. Yakin Bercinta dah. Lagi dengan kawan baik. Tak nak. Kalau nak pun kahwin terus. Anjay kahwin terus baik. Tak main. Tak nak dah bercinta. Nanti sakit. Setuju? Jadi baik kau. Akak setuju dik. Kita kena buat macam tu lah sekarang. Rasakan zaman sekarang tak payah dah bercinta. Rasa macam nak kahwin, kahwin je. Cakap kat mana dia? Yang saya suka tolong kahwin dengan saya. Betul tak? Sikit. Tak. Kau tak nak aku pun kau terpaksa nak. Betul tak? Kan? Kita paksa dia. Kita paksa dia sampai dia nak. Betul. Wow, akak. Wow. Baiknya akak ni. Damn. Ya kan lelaki tadi. Tapi damn. Okay, kita sambung vlog sekejap lagi. Aku lupa dah aku nak cakap apa tadi. Apa? We are back. Nanti bro. Guys, Let's go. Penat siap. tadi kan Fahana. What is going on? tapi dia kata tu bukan ex dia. Dia kata kawan baik dia. Tapi I love you sayang. Sebab lelaki tu suka dia. Dah 3 kali Fahana reject. Tapi kan kamu baik. Tak nak. Tapi I love you sayang. Dia yang beria, biarlah dia. Fahana tak terima apa-apa. Tak nak. Dah I love you sayang tu apa benda? Kifara tu ada tau. Fahana tak. Dia je. Apa yang tak? Dia dah tahu dah Fahana single. Sebab tu dia makin menjadi dia macam tu. Dia je yang panggil Fahana sayang. Saya sokong. Apa hal kau? Dia sokong apa ni? Dia wocak lah Fahana. Di plega-plega lah. Nampak lagi kita terbalik kalau saya. Weh, berapa besar muka aku? Be flirty as you can. As you can. Kenapa awak jadi macam tu? Selagi boleh gatal-gatal je. Hai semua, nama saya Dina. Hari ni kita orang nak pergi Selepas dapat kerja baru, kena enjoy dulu. Ya, kita dapat kerja baru. Satu je beritahu. Kerja apa guys? Kita ada new member. Inilah ahli Cakap hai. bedi kita. Cakap intro. Cakap nama. Sebelum saya suruh awak nyanyi, baik awak intro ni. Adalah. Nama dia Yusra. Dia ahli bedi
aku. Pastikan tu jadi intro depan sekali. Tengah tengok punya vlog tiba-tiba bos masuk. Ya ke? Ya betul. IC di atas tu. Saya tangan member laju. Ya, saya dah agak ah. Kita jumpa kat sana guys. Okey. Masuk guys. Stay tuned guys. Sudah masuk. Yo. Ni boleh jadi thumbnail kita. Yang belakang tu bising. She said BBC. Terima kasih cinta. Saya dia volume mak. Nanti copywriter lah. Tak lagu macam ni tak orang pun tak tahu tu lagu kita tengah cakap. Mana? Siapa kena marah? Nak kena marah balik. Bingung. Kau ni Fana kacik. Okay, sekarang kita lagi makan kat mana? Dekat So Garden. Jom. Tak apalah, tak banyak pitis lah. Jalan dah tahu kan jalan. Ada orang profesional. Kakak. Kakak Lah, dia orang kakak-kakak. Nampak ke? We'll see you at the at nak. Your turn. Habis duit saya kalau macam ni. Boleh beli 5 seorang satu. Nate. Saya rasa saya kena bawa tripod lah. Serabut lah saya duduk macam ni kan. Ada kan tripod dia? Ada, cuma saya tak bawa. Berat lah beg saya nak bawa semua kan. Nanti balik-balik awak sengit. Saya memang dah sengit dah. Tapi saya masih lurus. Oh, ya Hana. Saya suka je. Belanja saya NB. Kenapa saya kena belanja? Saya bosan-bosan. Kau tak bosan tu? Bosan tapi tidak untuk belanja kamu. NB je. Banyaklah kau. Aku tak boleh lagi baju aku. Kedekut. Shadow rose tu. Sama. Serengsa tak jumpa. Nak beli apa? Tak tahu lah. 8837. Hi Dins. Hai. Hi Yusra. Hi Fana. Hai. Hi. Ya ilah. Menunggu catramu. Hari ni kita orang makan tak sedap. Soy garlic. Dia punya ayam tu Macam bukan asam. Ayam dia macam adakah kita orang akan hanya sikit. Ya tu. Tapi Dia- yang spicy tu Okey je. So kita nak wash down pakai catramu. Yeah. Kejap je. Tak boleh percaya lah lelaki-lelaki ni. Lelaki tak nerd pun tak boleh percaya. Tapi yang nerd tu macam lagi Mana nak pegang menatang? Tak payah buka aku sekali. Situ Malu. berarti malu. Bab. Diorang sembang apa weh? Tak sembang. Menata tu kan pedestik. Tu menit sebodoh. Tak ada, aku sebut menate. Sama. Kalau kat ni kan. Weh jom makan menata. Tak sambung tu. Can you talk? Hai. So, I want to interview you. Apa yang nak interview I? Tapi kan we need to have a setup lah, I think. Later. We can make a podcast but What? I only have 4 mic. So like one Kau like rasa kena kongsi? yeah. Correct.
Boleh. Yeah. Suatu rambut tak siap. Ada apa-apa yang nak dibincangkan? Jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya lelaki yang Muka dia nerd. muka nerd. Bak kata Jangan percaya lelaki muka nerd. Sebab muka nerd dia tu lah, di sebalik muka nerd tu terdapat pelbagai maksud tersirat. Okay, itu kata-kata hari ni yang perlu difikir-fikirkan oleh semua para wanita dan lelaki. Tengok ni dia. saya tengah tengok tutorial makeup Arabic. Betul lah dia cakap tembok Arabic. Takutlah dia make up. Oh, I got one more word. Selagi Allah bersama Gen Z, selagi itulah kita spend. Okay? Allah. Kenapa suka sangat perkataan Allah bersama Gen Z ni? Saya Gen Z juga. Saya Gen Alpha. Sekian untuk sekarang. Tak nampak lah. Nampak Apa ke? nama YouTube? Random with Soft adalah 14 subscribers. Nanti Yusra. Jadi yang ke-15 ya. Cuma So, pilih ada seorang yang unsubscribe. mana. Siapa yang berani unsubscribe awak? Tak tahu lah. Apa? Dia pilih. Pilih yang 17 lah. Seriously? Lepas tu yang 17 ke? I don't know. Sebab yang ni 22 lagi lama. Ya. Jadi dia tak. Dia macam bukan. Ragu-ragu Kita ni cek. Alamak, apa-apa tak lepas pula. Ya, dia tersinggul. Nah. Tak, cuba try. Ini bagus tu. Nah, Hey, Tesla! Cik Iqbal. jangan lupa. Tak boleh kan? Boleh kot. Dia cakap kita punya tak boleh. Sorry baru top up duit tadi. Tak, kadang dia tak detect Apple Pay. Phone saya mana? Dia tampuk. Betul. Awak jangan main-main. Main-main Dia dah keluar dah ni. Ada. Ada. Sumpah serabut dia. Kasi cakap Allah sentiasa bersama Gen Z. Ni pula. Serabut. Katang. Lepas melihat jam dengan saya takut juga. Tak belakang Morat tak? Untuk Taurat. Nak berak macam takut. Seorang yang berak, seorang yang pergi soundtrack, seorang Nak berak juga. semua nak berak ni. Nak berak sebab takut. Saya takut nanti sekejap lagi Farhana menjerit lagi ni. Live tahu nak dapat kan. Kereta cepat. Buat Fana marah. Patutlah panjang gila tu. Kalau takut mesti berdebat. Berdebat mesti nak berak Betul? Untuk tindakan ni. Panjang. Apa sebut? Jangan lama sikit please. Panjang siut. A little later. Kalah. Ya Allah. Seorang nak berak, seorang buka pintu. Sini. Ya Allah. Sumpah lah. Alhamdulillah gitu je. Tak apa, boleh je. Tak apa, saya yakin. Kelakar lah. Ya Allah. Penatlah aku sini. Aku nak kencing tu. Hai. Herina. Isteri saya ni. Tengok Sekejap. Saya tak ingat ada lagi kat mana benda tu. Shot. Lapar. Apa nama benda tu? Dekat kamera kot. Saya tak ingat pun nama benda tu.